Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mengadakan program ziarah Mahabbah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Alor Lintang, Kota Putera Besut, Terengganu. Ya, diharapkan anggota infak yang diterima bagi penerima-penerima bagi program ziarah Mahabbah pada kali ini dapat memberikan manfaat dan juga membantu meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima program ziarah Mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum, saya Helmi bin Husin, wakil daripada Tuk Mudu Alor Lintang, ingin mengucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia. Okay, Alhamdulillah, keluarga pertama yang kita santuni pada program ziarah Mahabbah kali ini ialah Encik Wan Salman bin Wan Mamat yang berumur 57 tahun dan beliau mengidap sakit jantung dan menyebabkan beliau tidak boleh bekerja. Sekarang mengharapkan bantuan daripada anak-anak. Untuk keluarga yang kedua pula iaitu Encik Husin bin Muhammad yang mengidap sakit saraf mata yang menyebabkan beliau tidak dapat melihat dan sekarang dibantu oleh anak-anaknya. Okey, untuk keluarga yang ketiga pula iaitu Encik Muhammad Kharul bin Mazlan yang berumur 35 tahun dan hanya bekerja sebagai buruh kasar dan mempunyai anak yang mengidap sakit jantung berlubang yang berumur setahun 3 bulan. Okey, untuk keluarga yang keempat iaitu Puan Rabiah binti Yusof, seorang ibu tunggal yang tinggal bersama anaknya yang mengidap penyakit darah tinggi, kecil manis dan juga kolesterol. Dan sekarang beliau dibantu oleh anak-anaknya. Okey, untuk keluarga yang kelima iaitu Puan Siti Zuraidah binti Ibrahim yang mana beliau menjaga suaminya yang mengidap penyakit slip disc. Okey, untuk keluarga yang keenam pula kita telah menyerahkan kotak infak kepada Encik Roslan bin Muhammad, anak kepada Encik Muhammad yang mana Encik Muhammad ini adalah seorang warga emas yang dijaga oleh anaknya dan juga cucu-cucunya. Okay, untuk keluarga yang ketujuh pula iaitu Encik Ismail bin Daud yang berumur 73 tahun, seorang warga emas yang mengidap sakit lutut dan sekarang dijaga oleh anak-anaknya yang mana beliau tidak bekerja selama 10 tahun. Okay, untuk keluarga yang ke-8 pula iaitu Puan Fatimah binti Daud yang berumur 76 tahun dan mengidap sakit kecil manis dan juga darah tinggi dan sekarang dijaga oleh anaknya. Okay, untuk keluarga yang ke-9 pula iaitu Encik Muhammad Salam bin Sulaiman yang berumur 57 tahun dan mengidap sakit kecil manis dan sekarang dijaga oleh anaknya. Okay, untuk keluarga yang terakhir iaitu keluarga yang ke-10 iaitu Puan Yusmaliza binti Yusuf dan suaminya hanyalah bekerja sebagai buruh kasar dan mereka tinggal di rumah sewa dan juga mempunyai tanggungan anak yang masih kecil. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana mempercayai kami dan membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah Mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.